Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pagi ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmani wa rahimakumullah, kita baca ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-28. Kalau ada kesempatan, kita sambung hingga ayat yang ke-29. Yang mana ayat-ayat surah An-Namli pada pagi ini adalah dialogs antara burung hudhud dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana kita telah mengetahui pada hari yang sebelumnya bahawa burung hudhud dia menyatakan kebenaran, dia berani menyatakan apakah sebab ia tidak ada semasa Nabi Allah Sulaiman memerlukan dia, maka kita telah mengetahui bahawa burung itu telah menemukan ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan, seorang ratu, di lokasinya adalah di Sabah, Yaman. Kemudian burung itu menceritakan lagi apakah perkara yang besar yang dia nak sampaikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Kita baca ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Kita lihat terjemahan ayat. Aku mendapati dia, aku merujuk pada burung hudhud, mendapati Ratu Sabah itu dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Maknanya Ratu Sabah itu dengan kaumnya adalah orang kafir. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka. Kata burung tu, di antara faktor kenapa mereka tak sembah Allah, sembah matahari, kerana adanya tipu daya daripada syaitan, yang mana mereka ingat sembah matahari itu yang betul, sedangkan itulah yang salah. Tapi syaitan telah memandang indah perbuatan mereka, maka kalau mereka tak sembah Allah, apa yang syaitan tu akan buat? Lalu menghalangi mereka dari jalan, iaitu jalan yang lurus, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk yang sebenar. Maknanya kata burung tu, syaitanlah yang telah mempengaruhi mereka sehingga mereka ni menyembah matahari. Apabila mereka menyembah matahari, maka mereka tidaklah mendapat jalan yang lurus. Apabila tak ada jalan yang lurus, mereka tidak mendapat tidak mendapat petunjuk yang sebenar-benarnya.
Apakah pengajaran, kesimpulan ringkas yang boleh kita keluarkan dari ayat yang ke-24? Yang pasti dalam ayat itu adanya tipu daya syaitan yang memperindahkan kebatilan, memperindah kejahatan, menampakkan yang jahat itu adalah betul kepada manusia. Ini musibah yang sangat besar. Sebab dahlah dia buat benda yang syirik, tapi syirik itu mereka nampak itulah yang sebenar-benarnya. Yang kedua, daripada ayat itu dapat kita keluarkan kesimpulannya juga, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya jalan untuk mereka mendapat petunjuk. Kalau tak ikut jalan Allah, jalan yang lurus, tak akan ada petunjuk yang kedua dan ketiga dan sebagainya. Hanyalah jalan Allah, jalan siratal mustaqim, kita akan mendapat petunjuk yang benar. Ayat 25. Burung itu menjelaskan lagi tentang kesalahan menyembah matahari. Mereka tahu bahawa Sulaiman menyembah Allah, mengisahkan Allah. Kita baca ayat 25. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Ayat ini dijelaskan lagi apakah kesan kalau mereka terpengaruh dengan bisikan syaitan, apa akan berlaku. Maka dinyatakan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah. Kalau dah tak dapat petunjuk yang benar, maka mereka mendapat petunjuk yang salah, mereka tak menyembah Allah. Yang sepatutnya Allah itu layak dan patut disembah kerana Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan benda yang ada di bumi. Kata burung itu, Allah ni dia adalah Tuhan yang sebenar-benarnya kerana Allah mengeluarkan apa yang ada di langit. Contoh, apa yang tersembunyi di langit? Umpama hujan. Allah lah sumber kepada hujan itu. Di bumi mungkin tanaman, Allah lah sumber kepada apa yang hidup dari dalam bumi, dan Allah lah yang sentiasa mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Ini di antara sebab-sebab kenapa Allah itu layak disembah, bukan matahari itu disembah. Pengajaran ayat 25 secara ringkas yang dapat kita simpulkan, sujud hanyalah dilakukan untuk Allah, kepada Allah. Ia merupakan jalan yang lurus. Sujud yang sepatutnya hanya kepada yang Maha menciptakan, bukan kepada yang dicipta. Matahari Allah yang cipta, jadi sepatutnya menyembah pencipta matahari, bukan menyembah pencipta, bukan menyembah yang dicipta, iaitu makhluk. Contoh ayat dalam surah Fussilat ayat 37.
Allah menyebutkan di antara tanda-tanda Allah itu Tuhan yang agung. Allah kata kejadian malam, siang, matahari dan bulan. Lepas tu hujung tu Allah kata apa? La tasjudu lisyamsi. Oleh itu janganlah kamu sujud kepada matahari, wala lil qamari, bukan juga kepada bulan. Wasjudu lillah alladhi khalaqahunna, tetapi yang patut sujud kepada Allah yang menciptakan semua itu. Okey, ini ayat sokongan lah. Okey, yang ketiga, kesimpulan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber kehidupan semua makhluk. Manusia memerlukan sesuatu di langit, Allah yang keluarkan, Allah yang jadikan. Begitu juga di bumi. Yang keempat, dari ayat tadi dapat kita pengajaran betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang Allah tak tahu. Kalau ada yang tersembunyi, Allah tahu. Begitulah yang sebaliknya. Okay, ayat 26 dijelaskan lagi kenapa perlu sujud hanya kepada Allah. Allahu la ilaha illahu Rabbul arshil azim. Allah, tiada Tuhan yang layak dijadikan sebagai Tuhan melainkan hanya Dia. Tuhan yang mempunyai arash yang agung. Okay. Ayat 26 ni, kesimpulan ringkasnya, ayat ini membuktikan bahawa sebenar-benarnya Tuhan, ilah yang layak disembah hanyalah Allah. Tuhan itu hanyalah Esa yang Maha Tunggal. Yang kedua, dalam ayat tadi menunjukkan betapa agungnya dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Antara sebab Allah adalah pemilik arash yang agung. Arash ini adalah makhluk Allah yang paling besar sekali.